Guys, kalau korang beli rumah kan, lepas tu pemaju tu ditawarkan cashback lah, kasihlah 50,000 guys. Korang nak ambil ke tak nak ambil guys? Okay guys, sebelum korang decide nak ambil ke tak, korang fikirkan beberapa perkara guys. Okay, antaranya cashback ni memang bagus guys. Bagus sebab korang ada cash untuk keperluan mungkin tutup hutang-hutang kecil hutang-hutang jahat tu, ataupun gunakan untuk membeli peralatan masa nak masuk rumah lah, untuk menyempurnakan rumah tu perabot lah, peti ais lah, TV lah, segala keperluan lah. Itu satu. Okay, satu lagi korang kena fikir juga bahawa yang cashback ni dia akan menyebabkan korang punya loan lebih tinggi. Okay, loan lebih tinggi. Kalau cashback 50,000 jadi loan korang akan lebih 50,000. Dia punya interest yang korang kena bayar pun lebih juga. Lepas tu yuran guaman dengan stamp duty pun akan lebih guys. So korang kena timbang elok-elok, kena fikir baik-baik guys, sama ada perlu atau tak perlu guys. Saya tak cakap cashback ni tak bagus. Dia ada bagusnya, ada tak bagusnya. Jadi bergantung kepada masa tu, keperluan masa tu, keperluan korang masa tu. So kalau korang rasa benda ni boleh ambil, maka ambil lah. Korang mampu nak bayar, on je, tak ada masalah. Tapi kalau korang rasa lebih nak berjimat, so okey je, tak payahlah ambil. Jadi segalanya bergantung pada korang. So guys, follow saya guys untuk lebih tips lagi guys. Assalamualaikum.